Kalau tuan pergi memancing, jangan duk ajak ngakomi. Kalau tuan tak mau kena kencing, jangan undi kerajaan Ahmad Maslan. Jangan undi parti orang langgar sumpah. Jangan undi puak buka mulut bohong, buka mulut bohong. Jangan undi kononnya ada formula tapi merapu. Jangan undi menteri gerek, gol dan ginju. Kalau tuan tak mau kena kencing, jangan undi menteri, depan Melayu cakap lain, depan Cina cakap lain. Hampa cabak aku sangat, hampa dapat ontor pada muka. Kita kena ada pemimpin. Pertama, dia mesti jujur. Dia berpolitik bina persepsi, bukan realiti. Bolehkah orang macam tu jadi pemimpin negara ini? Jadi bagi saya kesimpulannya Sanusi seorang menteri besar yang fail, hanya menjual janji dan juga menjual impian. That's all. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Oleh Mak Sanusi ya kali ini ya. Tapi nak beritahu ini adalah ceramah. So apa kata kita tonton dulu ceramah oleh Mak Sanusi. Tuan tak mau kena kencing, jangan undi kerajaan Ahmad Maslan. Okay, oh dia pantun. Ada seorang Ahmad Maslan tak? Dia pantun dulu ah. Jangan lupa membawa umpan. Wow. Kalau tuan tak mau kena kencing, jangan undi kerajaan Ahmad Maslan. Wow. Ikin. Kalau tuan pergi memancing, pancing puyuh di tepi sawah. Kalau tuan tak mau kena kencing, jangan undi parti orang langgar sumpah. Kalau tuan tak mau kena kencing, jangan undi puak buka mulut bohong, buka mulut bohong. Dia lah tu. Aram jadah betul lah. Jangan undi kononnya ada formula tapi merapu. Pala pandang kau. Kalau tuan tak mau kena kencing, jangan undi parti dalamnya banyak pokok. Kalau tuan pergi memancing, baru kelis. Weh, cukup lah. Tak habis memancing apa kejadah weh. Kalau tuan tak mau kena kencing, jangan undi menteri gerek, gol dan ginju. Aduh, jadah betul lah. Kalau tuan tak mau kena kencing, jangan undi menteri, depan Melayu cakap lain, depan Cina cakap lain. Sama hang lah. Tuan-tuan sekalian. Ya. Anak beruk pergi memancing dengan atan. Kalau hang tak nak mau kencing, jangan undi manusia perangai macam syaitan. Kalau hang pergi mancing, jangan lupa bawa umpan. Kalau hang tak nak dikencing, usah undi setan nusi yang suka kencing. Okey ya? Kalau nak atok pantun pun jenuh atok lah pok ni. Memang. Kau tak kenal tuan-tuan. Semua ada penyakit. Apakah malangnya negara kita? Ada kerajaan, ada menteri, tapi rakyat boleh bocak seorang-seorang. Semua tak bagus. Kononnya dulu ada formula macam-macam. 25 tahun bukan sah tau. 25 tahun. Kalau Woi, saya tak boleh nak bertahan lah untuk nak maki Sanusi. Saya geram kadang-kadang. Sudah naik sampai satu tahap menyampah. Kadang-kadang walaupun saya cuba tak nak meletakkan emosi ya, tapi kadang-kadang betul. Kalau ada telok main buruk, balik kat dia. Geram. Lawak bodoh dia, manggang dia, apa semua cerita bohong-bohong. Sedangkan dia, kita tahu lah siapa dia sebenarnya. Bohong. Duk kata orang bohong. budak tu beranak sampai menikah, dia duk mohong 25 tahun. Jadi kerajaan tak sampai 2 tahun, jahanam. Mujuk Tuhan tunjuk kat kita bagi jadi dia kerajaan sat, boleh kita tahu. Kalau tidak 50 tahun dia kecoh kita. Ya, tu. Sama dengan Idris Ahmad yang sepentas dengan tadi tu. 5 hari. Kau tak tengok esok ni, kok jeli ni. Bahkan naik, bawa dia jalan kaki minum kereta. Tu, bawa apa tu? BMW. Ha. Kita nak bagi Allah 5 hari je. 5 hari je kita merintah. Kita tengok berubah laluan tu. Bukan 5 tahun, 5 hari je. Ha, tuan-tuan kau tengok dia. Macam mana dia? Aku nak ulang balik ke? Penghujungnya jadi kerajaan 33 bulan, apa kejadah pun tak buat. Kononnya nak baiki UMNO 5 hari. Kepala panas sekok-sekok.
Kalau umur panjang lah. Aduh. Tuan-tuan sekalian, ni PRK. Okey, rakyat yang tuan-tuan nak pilih DN 4 beberapa ayat kuning ini. Belok yang saya reka pantun tadi tu ke? Belok PN ke? PN lah Haram Jana. Tuan-tuan dah nampak dah terang-terang. Seorang-seorang tu ada penyakit. Kawan ni pido belah tu, tuan-tuan pergi pangkah dia. Tuan-tuan memang cari penyakit. Tahu dah tahu tu tak boleh pi, tuan-tuan gagah nak pi buat apa? Okey kalau hang pergi mancing, jangan lupa bawa bedah. Manusia kencing, rakyat Kedah. Okey, bagus lah doa sini. Kita nak pemimpin dalam cabaran dunia, cabaran negara yang semakin sengit, semakin mencabar, semakin sukar. Maka tiap-tiap pemimpin, tiap-tiap blok pakatan yang membentuk kerajaan mesti bersedia untuk menghadapi semua cabaran ini. Tuan-tuan sekalian, Malaysia perlu kepada pemimpin yang jujur. Jujur. Hati bestik sekali tuan-tuan nak cari pemimpin, nak memimpin negara ini, nak membawa negara ini ke depan, nak Susah nak adam kan. Orang duk cerita dia pemimpin yang paling cokia, paling lemah. Dia cuba nak kata sebaliknya. menghadapi cabaran-cabaran yang kita hadapi di kalangan rakyat, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Kita kena ada pemimpin. Pertama, dia mesti jujur. Ini jujur kan ni? Dia cakap tak boleh bohong. Dia tak boleh langgar sumpah. Duk cerita pasal ni lah. Apa tahu tak duk langgar sumpah modal mereka kononnya Zahid Hamidi pernah bersumpah bahawa mereka akan tidak menyertai inilah Anwar Ibrahim di AP. Dan kita telah akhirnya selepas PIU 15 ia membentuk kata ini yang dipunya. Hampa tak kira sumpah-sumpah hampa dulu pun maki hampun UMNO dajal lah, UMNO kapiak lah. Hang beberapa kali baru ni pun duk jemput mai UMNO bersama kami. Hipokrit, munafik, tahap gaban punya mereka ni. Aduh. Dia kata no DAP, no Anwar, no DAP. Besok dia pergi ke Anwar, dia pergi ke DAP. Bolehkah orang macam tu jadi pemimpin negara ini? DAP berlepas di masa itu. DAP menentang darurat di Kelantan. Ini jasa DAP yang kita tidak lupa. PAS adalah parti yang tidak lupa jasa orang. Kita mengenang jasa ini. Saya kerahkan semua orang-orang PAS kerja kuat. Tadi saya pergi di Melaka PAS, jumpa petugas PAS, kawasan-kawasan, kerja kuat, ajak orang Melayu, sokong calon DAP. Aduh. Pemimpin yang tidak jujur. Sudahlah. Dia janji sebelum jadi kerajaan. Jadi kerajaan hari ini, besok minyak turun. Pernah dengar? Dia berpolitik bina persepsi, bukan realiti. Dia janji benda yang tak boleh buat, tapi dia janji persepsi bagi kelabu mata orang. Wait. Dengar ni Mat Nusi, dengar ni dulu. Kena bawa dengan kapal laut. Dan inilah antara barang-barang yang akan diangkut dan akan singgah di Kuala Salam. Salah. Kalau Cikgu Ak jadi Syah Bandar lah masa tu. Bodoh. Syah Bandar kan jaga pelabuhan. Dia jadi dia yang tak masuk akal. Dan dia akan berlaku tahun 2023 ni tuan-tuan. Ini pelabuhan Kuala Sanglang. Janji mula 2003. Abuk pun tak ada. Ni duk Jakarta jadi dah. Hebat ni, gua masuk ni. Satu bandar baru pelabuhan di Kedah. Dia akan memendekkan perjalanan barang-barang di seluruh dunia. Taulah balik lagi duk angan-angan nak pergi jual airport tu. Itulah. Nampak tak? Apa
Apa yang dia cakap tu sebiji apa yang dia buat. Janji nak buat pelabuhan, janji RE 67 bilion semalam, janji ada minyak dia dijumpai di Kedah, janji nak buat stadium, janji KSP Kulit. Habuk pun tak ada. Itu dia cakap mas. Setiap kali dia buka mulut, dia mohong. Apa yang dia perkatakan sebenarnya dia mencerminkan diri dia sendiri. Itu cakap ni. Pagi banyak hantar cermin kat banyak Mat Sanusi ni. Salah kau orang. Salahkan orang. Nak bagi PTPTN. Beri. Percuma. Tak payah bayar. Sama je. Anak cerita pasal PTPTN. Tuan Ibrahim, Tuan Man nak bagi percuma. Pakat Harapan, tangguh dulu. Bila gaji 4,000 ke atas baru bayar. Pas, kita akan hapuskan semua hutang PTPTN. Pasal apa? Kerana memang rakyat berhak dapat pendidikan percuma. Sebenarnya, itulah yang hampa janji lakukan. Bila kita hurai secara jelas, lepas kata kita mengatakan orang, dah tak kata kat orang, takkan nak kata kat kami. Ya, memang hang kata kat hang diri sendiri. Sebiji. Yang jadi ketua kerajaan bukan kami, orang. Kena kata. Bodoh dah. Dan orang yang jadi ketua mesti bersedia untuk menerima kritikan. Kalau hang dah buat salah, orang kata hang salah, takkan telinga merah. Ya, sebab itulah aku nak kata kau kat hang Danusi malam ni. Hang memang MB paling gagal. Ayat tak ada. Cakap mohong. Cakap mengerapu. Macam orang gila. Asyik nak menyalahkan orang. Hakikatnya sepanjang 4 tahun kau lebih jadi Menteri Besar Kedah. Apa yang hang buat untuk ni Kedah? Tak habis.